ramai yang tanya sebenarnya kenapa bila mereka menyarungkan pakaian Alura ni, mereka ada kena tindak balas. Ada yang kerap kencing, ada yang rasa macam berpeluh, ada yang banyak angin, ada yang badan jadi bisa-bisa, ada yang mudah nak tidur. So sebenarnya apa yang berlaku pada anda, Mami ucapkan tahniah. Kenapa tahniah? Sebab sebenarnya Alura dah bekerja dengan cantik di dalam tubuh badan anda, yang mana sebenarnya dalam serat benang pakaian Alura tu sebenarnya ada fiber kodensi, yang mana fiber kodensi tu tadi ditanam di dalam serat benang, dan bila dia bersentuhan pada kulit dia akan melahirkan infrared, dan infrared tu tadi akan membetulkan perjalanan darah kita. So dekat situlah kenapa daripada kita jadi seorang yang kita rasa tak ada apa-apa, tapi bila kita sarung je pakaian Alura, kita kena tindak balas. Okey. Salah satu daripada manfaatnya sebenarnya adalah daripada perjalanan darah yang tak cantik kepada menjadi semakin lancar, dan dekat situlah bila darah tu dah semakin lancar, bermakna darah tu tadi dapat menyingkir lemak, dia dapat menyingkirkan air, dia dapat membekalkan oksigen yang cantik di dalam badan, memberi nutrisi yang bagus ke dalam badan. Sebab itulah proses itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan, yang mana dia nak membetulkan perjalanan darah tu tadi. Okey, faham setakat? Angin yang berlebihan, air yang berlebihan, lemak yang berlebihan juga memerlukan darah yang cantik untuk proses penyingkiran. Ini juga berlaku pada Mami, yang mana sebenarnya Mami waktu mula-mula memakai, Mami tak sedar rupanya kita ni mempunyai air yang lebih dalam badan. So waktu memakai daripada tempoh 1 hingga ke 3 bulan, Mami turun sebanyak 4 kilogram. Tapi ternyata apa yang berlaku itu adalah bukan lemak yang pergi, tetapi air yang berlebihan pergi, sebab Mami akan rasa kerap kencing. Dan yang paling bestnya ialah bila saiz kasut Mami berubah, yang mana dulu Mami pakai kasut saiz 9 pergi turun kepada saiz 7. Itu bermakna water retention berlaku, maknanya penyingkiran air yang lebih di dalam badan. Sebenarnya kan tindak balas yang berlaku ni semua sebenarnya adalah bersifat sementara sahaja. Anda perlu bersabar, perlu banyak minum air. Kalau kerap kencing tak apa, uruskan sahaja, kencing sahaja, lepas tu teruskan pemakaian, kerana itu sementara sahaja. Ataupun kalau takut sangat, dapatkan juga khidmat nasihat daripada atasan anda, maksudnya dengan siapa anda membeli, dan Mami yakin mereka pun akan terangkan seperti mana yang Mami terangkan sekarang. So Mami harap apa yang Mami terangkan dapat membantu anda daripada mengurangkan rasa takut anda ataupun gusar anda. Sebenarnya apa yang berlaku pada diri anda itu adalah satu petanda yang baik.